Bagi anda yang ibu bapa yang anak degil, anak susah nak cakap, kita cakap A dia kata B, kita cakap B dia kata C, tuan-tuan semua. Okey, Ustaz bagi tips satu, ya. Iaitu tuan-tuan baca pada makanan-makanan dia makan ni. Bukan macam yang gula masak dah, macam beras, gula, garam, apa lagi? Teh, Milo ke apa semua tuan-tuan baca ayat akhir surah Al-Imran. Itu ayat 200 surah Al-Imran. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tuan-tuan baca sebanyak 7 kali. Baca pada beras kita nak masak tu, kita basuh tu, kita baca 7 kali. Dan kita niat, ya Allah, bila anak aku makan nasi ni, minta lembut hati dia. Tuan-tuan 7 kali je, tak perlu baca banyak. Dan juga kalau nak masak pada air, masa baca air dia, kita kacau teh apa semua, kita niat, kita baca 7 kali, kita niat. InsyaAllah kalau tuan-tuan amalkan setiap hari, yalah Ustaz tak kata sekali baca terus jadi, tapi tuan-tuan amalkan, perempuan amalkan setiap hari, insyaAllah tuan-tuan boleh nampak bezanya anak-anak tuan-tuan semua, insyaAllah. Kalau apa yang baik dan tuan-tuan rasa dia benar-benar memberi manfaat kepada anda semua, maka share pada sahabat dan juga follow Ustaz. Dan dalam untuk anda boleh dapat banyak lagi petua-petua dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nampak